Assalamualaikum, bersama saya Aisyah Armina dan kawan-kawan saya dari Universiti Sultan Zainal Abidin. Kami hari ini ada mengadakan Basic Essential Eat Movement di mana kami menyumbangkan kit kebersihan serta makanan kepada para gelandangan. Kami bekerjasama bersama organisasi Be Kind serta Masjid Diraja Kelang Utara. Nak tahu lebih lanjut, ikuti video ini. Baiklah, seperti yang semua tahu tadi, kita dah cakap yang kita ada buat program BEAM, Basic Essential Eat Movement. Jadi kita nak tahu apakah tujuan adakan gerakan ini. Kita jumpa dengan salah satu unit executive. Bang, boleh saya tanya, apa tujuan abang buat program BEAM ataupun Basic Essential Eat Movement ni? Sebenarnya ini adalah salah satu jalan kebajikan yang kita akan buat, yang mana kebajikan sosial ini dia sangat penting kepada kita dan dia bukannya untuk kerajaan saja, di bawah kerajaan saja, tapi pada semua pihak. Dan ini adalah antara usaha kecil kami bagi membantu golongan-golongan yang memerlukan. Dan dalam petikan hadis Nabi SAW yang bermaksud tidak sempurna iman seseorang selagi dia tidak mengasihi dirinya dengan orang lain, walaupun dia mengasihi dirinya sendiri. Jadi kita dah dengar. Jadi itulah sebab utama kenapa BEAM ni dilaksanakan. Sebab kita perlu tak sempurna iman seseorang itu kalau kita tak membantu dan menyayangi orang lain, manusia lain juga. Kita orang ada bagi macam ubat gigi, tisu, lepas tu ada ubat-ubat sikit macam minyak zaman, ada kapak, ada sabun, ada shampoo. Berbagai cara boleh lakukan untuk menyantuni gelandangan. So salah satu contoh inisiatif kami ialah nanti bersihan. Macam kita nampak sini ada pakaian, makanan. So kami ambil inisiatif kepada aspek bersihan sebab dalam waktu yang sama kita menjaga kebersihan para gelandangan yang ada di sekitar tubuh batu. Kami memilihkan pakaian terpakai kepada mereka kerana pakaian juga merupakan salah satu keperluan asas yang sangat penting bagi mereka. Ini kita akan sorting baju, kita dah sorting baju untuk lelaki dan perempuan, insya-Allah, dan kita akan bagi kepada gelandangan sebagai keperluan. Itu saja. Makanan dulu kami akan adakan nasi putih yang masak merah dan juga sayur goreng. Dalam bakul ramah, di dalam ini ada air kotak dan berbagai makanan lagi. Berpuas hati ataupun nanti rasa macam ada yang kurang. Hatilah, banyak puas hati. You orang beramal lah. Bagus lah. Okey Aunty, apa selain daripada apa yang kita tolong, makanan, pakaian apa semua, apa lagi bantuan yang Aunty rasa Aunty perlukan? Okey lah, sini tak boleh tamat lah. Aduh, nak buka beg tengok lagi. Dia cakap ada kongsi. Okey lah. Aunty rasa okey lah. Ada apa lain yang Aunty rasa Aunty perlukan? Saya tak buka tengok lagi, tapi dia cerita ada kongsi, ada apa. Okey lah. Jadi orang jangan tamat sangat. Selalu ada. Dan harapan saya sebelum saya mengharapkan akan ada lagi variasi jadi kedua kalau misal proses ini. Dan terima kasih lah daripada pihak masjid kerana membantu masjid dalam program tadi awal tadi Dr. Oyong yang dulu bagi malam ni. Okey, so far saya wakil BFB. Okey, so far yang kita dapat pada malam ni kira kolaborasi daripada Liza. Alhamdulillah memberi umpan yang positif untuk program ni. And then kita rasa bersyukur ada pihak yang join pada malam ni. Jadi apa yang saya dapat simpulkan pada penyerahan barangan-barangan sumbangan pada hari ini ialah manusia tidak dapat hidup tanpa tiga perkara, itu yang makanan, barangan keperluan dan juga barangan untuk kebersihan. Oleh demikian, apa yang kita buat pada hari ini adalah semata-mata untuk menjadikan manusia itu rasa seperti manusia kerana ada barangan-barangan keperluan mereka. Sekian, terima kasih.